Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk tahun baru belajar matematik tahun 5. Jadi mari kita tengok kepada soalan yang mula-mula dalam buku teks kamu. Okey? Iaitu pada muka surat 3. Okey, jadi dia kata di sini cuba ini sebelum satu dia kata sebut nombor. Sebut nombor. Okey, kita ada nombor pertama. Macam mana nak sebut nombor tu? Jadi kita kena tahu dulu nombor ini mewakili sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi yang ribu sama ada seribu atau ribu atau puluh ribu atau ratus ribu disebut sekaligus. Jadi macam mana disebut ni? 847,291. Okey. Ribu disebut sekaligus. Dan kemudian kita sebut ratus, puluh dan sa. Tengok B. Ribu, puluh ribu, ratus ribu. Di sini sebutan dia 513,000. 410. 513,410. C. 630,205. 630,205. Soalan D. 409,000. Tak ada ratus. Ada puluh dan sa. Jadi 409,032. Ratus kita tak sebut. Okey? 409,032. Seterusnya soalan nombor 2, tulis nombor dalam perkataan. Sebelum kita tulis, kita kena sebut dulu. 528,314. Sa, puluh, ratus. 314. Ribu, puluh ribu, ratus ribu. 528,000. 314. Jadi kita tulis 528,000. Itu baru untuk nombor ribu. Dan 314. Okey. B. Sa, puluh, ratus. Ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi sebutan dia adalah 770,835. 770,835. 770 tiada ribu. Dan ratus, puluh dan sa. 835.
Okey, soalan C. 900,000 17. Jadi kita tulis 900,000 17. Dan soalan D, 603,804. 603,804. Seterusnya soalan nombor 3. Cari nombor yang sepadan dengan perkataannya dalam petak nombor di bawah. Tulis semula nombor itu. Cikgu takkan cari. Kamu cari sendiri nombor-nombor tersebut. Cikgu akan tuliskan nilai ataupun nombor tersebut. Okey? Jadi macam mana tulis untuk A, iaitu 215,375. Okey? Jadi kalau untuk nombor yang puluh ribu, ada 6 digit nombor. Jadi 6 digit maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk sa, puluh, ratus. Ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi tempat 3 yang pertama ni untuk nombor ribu, iaitu sa ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Mari kita baca sekali lagi. Dia kata 215,000. Jadi kita nombor 3 yang pertama tu kita tulis sebagai 215. Jadi di sini 2, 1 dan 5. 215,000. Tapi kita tak masukkan lagi ratus yang biasa tu, iaitu 375. Jadi 300, yang ini 400, 375. Okey, nanti kamu carilah dekat situ. Sama juga dengan B. Okey, kita tulis untuk 3 digit pertama itu untuk ribu. Okey, dan asingkan. Kita jauhkan sikit. Jadi lebih baik lagi kalau kamu tulis balik 215,375. Okey, jadi di sini kita nampak ini untuk bacaan ribu, ini bacaan ratus, puluh dan sa. Okey, seterusnya 700,000. 700,000. Jadi 700. Okey, 700 macam tu. 548. 548 digit di belakang. 700,548. Soalan C. 820,000. Okey, 3 digit itu 820,000. Jadi 820,000 untuk depan. Di belakang 3 digit itu kita tulis 29. Mana pergi ratus? Okey. Jadi untuk digit ini lah ratus tak disebutkan, maknanya kita gantikan sebagai kosong. Dan kemudian 29. 820,029. Jadi tak ada ratus dan ada digit untuk puluh dan sa. Dan D, 580,007. Okay.
Kalau kamu nak mulakan daripada belakang pun boleh. Jadi digit ribu ni dan kemudian sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi kalau kamu nak mulakan dari belakang, dia kata 580,000. 7. Bila sebut 7 je, 7 di sini. Disebut puluh tak? Tak ada puluh. Disebut ratus tak? Ada perkataan ratus, tapi itu untuk ribu. Jadi ratus yang biasa tak ada. Jadi sekali lagi 580,000. 580. Jadi 580. Ini ialah 580,000 sebab digitnya ada 6 semua sekali. Okey? Dan E 900,000. Okey, jadi kalau cikgu nak sebut ribu dulu pun boleh, tapi kita kena faham 3 digit yang awal. 900,000. Jadi 900. Disebut 900,000 kerana dia adalah untuk digit-digit ribu. Dan ada ratus tak? Ratus biasa ada tak? Tak ada. Dia kata ada 36 saja. Jadi ratus tempat keempat ni tak ada. 36. Okey, jadi kamu boleh mulakan daripada belakang ataupun dari depan. Apa yang perlu kamu tahu? Ratus ribu ada 6 digit nombor. Okey? Dan F 409,000. Okey? 400,000. Salah sebut. 400,000. Dia tulis 400 saja. Ini adalah nilai 400,000 kalau ada digit lagi di belakang. Iaitu 19. Ada sebut ratus tak? Ratus yang biasa ada tak? Tak ada. Jadi kosong. 19. Jadi ini sebutan dia 400,019. Dan yang terakhir adalah 376,000. 376. Jadi 376 itu di depan. Tapi untuk angka ribu. Okay, jadi maknanya belakang tu masih ada 3 digit lagi. 376,056. Sekali lagi tak disebutkan tentang ratus. Jadi letakkan kosong. 56. 56. Okey? Jadi itu saja. Assalamualaikum.